setiap masa kau akan ada peluang untuk experience benda baru. Yes, betul. So benda ni bagus actually. Sebab actually lah, kita start from Zero. this machine, zero. We start from this machine, then there's an opportunity untuk kita nak try benda lain. Dia boleh kata, okay, awak buat ni pula, awak buat ni pula, which is bagus sebenarnya. Faham. Kita boleh try benda lain. Dia bagus untuk diri sendiri. Faham. Yes. Kira growth untuk diri sendiri. Growth untuk diri sendiri. Unless you take that growth untuk build your own career, sama ada nak stay kat situ, kalau selesa sangat kan, ataupun nak try apply kerja luar, which kau bawa ilmu yang kau dah bawa. Kira dekat tempat kau ni orang cakap buat portfolio dulu lah. Yes. Buat portfolio dah banyak, semua dah biasa. Banyak ilmu apa semua baru pergi tempat. Yes. Okay. Selalunya orang macam tu. Tapi kadang-kadang ada segelintir orang ni kan suka jam job. Oi, jangan cakap macam tu aku lah. Aku sebab tu bila kau cakap